Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Muhammad Razimi bin Hussein, saya Muhammad Aika bin Adli. ID student saya L2025100498. Hari ini saya akan ulasan atau explain isu tingkah laku murid di sekolah, keberkesanan, intervensi, pengurusan kendiri based on punya saya rujukan. So hari ini kepada pengenalan isu tingkah laku murid seperti gangguan dalam bilik darjah, ketidakfokusan semasa pembelajaran serta ketidakpatuhan terhadap peraturan sekolah merupakan antara cabaran utama. Seperti kita tahu yang dihadapi oleh guru, iaitu tingkah laku ni masalah daripada bukan sahaja daripada menjejaskan proses pengajaran, bahkan pembelajaran malah memberi kesan terhadap perkembangan akademik dan sosial emosi murid. Sehubungan itu, pelbagai pendekatan intervensi telah diperkenalkan bagi mengenani isu ini secara lebih berkesan dan beretika. So, hari ini saya akan ulas kritis benda ni berasaskan satu etika berwasir terkini yang saya telah rujuk pada tahun 2022 yang meneliti keberkesanan intervensi pengurusan kendiri ini, self management intervention dalam mengurangkan tingkah laku mencabar murid di sekolah. So, artikel yang saya pilih ni dia merupakan kajian sistematik yang mengumpulkan bukti empirikal daripada kajian terdahulu dan relevan dengan konteks pengurusan tingkah laku murid dalam persekitaran sekolah sekarang. So, daripada rujukan artikel yang saya rujuk ialah kajian sistematik ni oleh daripada Smith dan rakan-rakan beliau pada tahun 2022 yang mana dia orang menilai keberkesanan intervensi pengurusan kendiri dalam kalangan murid yang menunjukkan tingkah laku mencabar di bilik darjah. Kajian ini diterbitkan dalam jurnal berwasir dan melibatkan analisis pelbagai kajian empirikal menggunakan reka bentuk kes tunggal dan reka bentuk kumpulan. Kajian ini memberi fokus pada macam mana komponen pengurusan kendiri ini berfungsi, seperti contohnya pemantau kendiri, penempatan matlamat, penilaian kendiri dan pengukuhan kendiri mempengaruhi perubahan tingkah laku murid. Hari ini saya nak akan fokus pada isu utama pada artikel ini, di mana isu utama yang ditengahkan dalam artikel ini ialah intervensi pengurusan kendiri terbukti berkesan dalam mengurangkan tingkah laku yang mencabar dan meningkatkan tingkah laku fokus on test behavior, di mana berlakunya dalam dalam bilik darjah. So, daripada kajian tersebut, ia menunjukkan bahawa murid yang terlibat dalam program pengurusan kendiri memperlihatkan pengurangan tingkah laku seperti mengganggu rakan, tidak memberi perhatian semasa pengajaran dan tidak kepatuhan terhadap arahan guru. Pada masa yang sama, berlaku peningkatan dalam tingkah laku positif seperti menyiapkan tugasan, menumpukan perhatian dan mematuhi peraturan kelas dan sebagainya. Okey, saya akan perjelaskan lagi isu pasal benda intervensi kendiri ni. So, intervensi pengurusan kendiri ni dia macam fungsi ibarat melatih murid tu untuk mengambil peranan aktif dalam mengawal dan menilai tingkah laku mereka masing-masing lah. Atau maksudnya dia orang senang kata dia macam independent ataupun berdikari lah untuk belajar diri sendiri, ubah sosial diorang dan tingkah laku akhlak diorang sendiri. So, dalam kebanyakan kajian analisis, murid ni dia akan ajar macam mengenal pasti tingkah laku seseorang, memantau kekerapan atau kualiti tingkah laku tersebut, menetapkan matlamat tingkah laku, menilai pencapaian diri dan memberi ganjaran kendiri apabila diorang capai matlamat tersendiri. So, pendek kata, senang cerita macam dia berbeza daripada kaedah tradisional yang sebelum ni lah. Macam terlalu bergantung kepada hukuman ataupun kawalan luaran daripada guru lah. So, melalui proses benda ni, murid boleh didik untuk membina kesedaran diri dan tanggungjawab terhadap tingkah laku sendiri. Sekaligus, diorang dapat meningkatkan autonomi dan kawalan kendiri. Walau bagaimanapun, based on punya artikel ni, ia turut mengakui beberapa atau macam batas diorang. Maksudnya antaranya kebanyakan kajian yang dianalisis menggunakan reka bentuk kes tunggal dengan saiz sampel yang kecil.
Keadaan ini mengahadkan kebolehan umum dapatan kajian dan menutup penyelidikan lanjutan menggunakan reka betul eksperimen dengan skala besar. Berkaitan dengan teori atau model yang saya boleh dipelajari untuk rujukan ini, di mana intervensi pengurusan kendiri ini mempunyai hubungan yang jelas dengan teori pembelajaran sosial dan teori pengawalan kendiri. Menurut teori ini, tingkah laku individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor kognitif, persekitaran dan tingkah laku itu sendiri. Konsep efikasi kendiri memainkan peranan penting dalam menjelaskan keberkesanan intervensi ini. So, bila murid berjaya memantau dan mengawal tingkah laku diorang, mereka, keyakinan terhadap keupayaan diri meningkat. Peningkatan efikasi kendiri ini seterus menggalakkan murid ini mengekalkan tingkah laku positif secara konsisten. Dan juga elemen kognitif tingkah laku seperti penilaian kendiri dan refleksi kendiri, dengan pendek kata kognitif tingkah laku CBT, dia tekankan perubahan pemikiran kepada sebagai asas kepada perubahan tingkah laku. So sebab tu intervensi pengurusan kendiri bukan sahaja dia fokus pada amalan praktikal, tapi dia sokong juga untuk asas teori yang kukuh. Okey. Untuk sumbangan, sumbangan utama kepada golongan tertentu lah. So biasanya artikel ni dia fokus pada golongan guru dengan pembimbing sekolah, di mana guru ni kan sebagai facilitator. So kajian ni menunjukkan bukti empirikal bahawa intervensi pengurusan kendiri merupakan satu pendek kata yang praktikal, cost efektif dan sesuai dilaksanakan dalam bidik belajar yang biasa. So daripada kajian ni, guru dapat mengurangkan macam kata senam, tak gantung sangatlah pada hukuman. And then dia galakkan disiplin kendiri dalam kalangan murid, dan dia dapat wujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih positif dan kondusif. So selain itu, intervensi ini juga boleh diaplikasikan sebagai strategi pencegahan awal bagi murid yang menunjukkan tingkah laku berisiko sederhana. Sebelum masalah menjadi lebih serius, hal ini menjadikan pengurusan kendiri sebagai satu pendek kata yang lestari dalam pengurusan tingkah laku murid sekolah. So kesimpulannya, artikel ni dia menunjukkan bahawa intervensi ni, pengurusan kendiri, merupakan satu pendek kata yang berkesan dalam menangani isu tingkah laku murid dekat sekolah. Dengan sokongan teori ni, pembelajaran sosial dan kognitif tingkah laku, intervensi ni dapat bantu murid membina kawalan diri, meningkatkan efikasi dan menggalakkan tingkah laku positif secara berterusan dan konsisten. Tapi walaupun terdapat ada batasan dari segi macam reka betul kajian, daripada reka betul kajian, dapatan kajian ini memberi sumbangan penting kepada amalan pendidikan, khususnya dalam membantu guru pengurus tingkah laku murid secara lebih beretika dan berkesanan. Sekian daripada saya, ulasan pada artikel yang saya mencari, iaitu daripada Smith tahun 2022 untuk artikel tingkah laku murid ini. Assalamualaikum.